Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Harith Rifki bin Muhammad Fazali. Bersekolah di SK Felda Palong 7. Bayangkan sebuah rumah yang bukan sahaja selesa, tetapi juga mampu bertahan daripada ribut taufan, banjir dan gempa bumi. Inilah Green Fortress, rumah masa depan yang saya bina dalam dunia Minecraft. Green Fortress dibina daripada blok konkrit dan bertertulang. Rumah ini kokoh dan lestari mesra alam. Dinding tebal serta tingkap berkaca kuat memberikan perlindungan maksimum semasa bencana. Ruangan luar Green Fortress mempunyai beberapa ciri-ciri penting, iaitu mempunyai tempat tadahan air hujan, kolam, kebun dan ladang haiwan. Saya juga mempunyai solar panel dan kincir angin, menjadikan rumah ini menggunakan sepenuhnya kuasa elektrik daripada sumber alam. Kesemua sistem ini disambungkan dalam satu rangkaian pintar, menjadikan rumah ini bukan sahaja mesra alam, tetapi juga bersedia menghadapi sebarang bencana. Sumber makanan, jangan risau, saya tanam sayur-sayuran organik dan menternak ikan dalam kolam aquaponik. Saya juga menternak haiwan seperti lembu, ayam dan kambing sebagai makanan asas ketika darurat. Pertama sekali, kolam dibina dengan mengumpulkan air hujan. Air hujan dikumpulkan melalui saluran khas, ditapis dan disimpan di dalam tangki. Kolam ini juga digunakan untuk kegunaan harian seperti menyiram tanaman dan sumber minuman haiwan. Rumah ini juga terdapat ruangan bawah tanah yang dibina dengan dinding konkrit tebal sebagai perlindungan dan juga sebagai ruang kecemasan semasa gempa bumi. Di ruangan bawah tanah ini terdapat simpanan stok makanan yang banyak. Ia digunakan sebagai bekalan sekiranya berlaku kecemasan. Ia mempunyai pintu kebal dan baju perisai sebagai pertahanan penting jika berlaku kecemasan dari ancaman luar. Green Fortress bukan sekadar binaan. Ia lambang kreativiti, kesedaran alam sekitar dan inovasi dalam pendidikan. Dalam dunia nyata atau Minecraft, saya percaya bahawa perubahan bermula daripada rumah. Inilah rumah saya, tahan bencana, mesra hijau dan bersedia untuk masa depan. Inilah Green Fortress.